Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki yang memandu sebuah kenderaan jenis Mitsubishi Triton secara berbahaya telah mencetuskan kekicauan di sekitar seberang jaya Pulau Pinang sebelum berjaya ditahan pihak polis. Suspek kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kejadian tersebut. Menurut laporan, kejadian berlaku kira-kira jam 3 petang pada 9 Jun lalu. Tindakan suspek yang memandu secara melulu dan berbahaya telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pengguna jalan raya serta orang awam yang berada di kawasan berkenaan. Difahamkan, suspek memandu tanpa menghiraukan keselamatan pengguna jalan raya lain sehingga menyebabkan keadaan lalu lintas menjadi tidak terkawal. Beberapa pengguna jalan raya dilaporkan membunyikan hon sebagai amaran kepada pemandu lain supaya lebih berhati-hati dan menjauhi kawasan tersebut. Keadaan menjadi semakin tegang apabila suspek bertindak mengundurkan kenderaannya pada kelajuan tinggi. Tindakan itu mengakibatkan beberapa kenderaan yang berada di kawasan berhampiran mengalami kerosakan selepas dirempuh oleh kenderaan yang dipandu suspek. Akibat kejadian tersebut, beberapa kemalangan kecil turut dilaporkan berlaku. Orang ramai yang menyaksikan insiden berkenaan bertindak menjauhkan diri daripada lokasi kejadian bagi mengelakkan sebarang kecederaan atau risiko yang tidak diingini. Dalam perkembangan sama, sekumpulan penunggang penusikal dipercayai telah mengekori kenderaan tersebut bagi memantau pergerakan suspek sementara menunggu kehadiran pihak berkuasa. Suspek bagaimanapun terus memandu secara agresif dan berbahaya meskipun menyedari dirinya sedang diperhatikan oleh orang awam. Selepas beberapa jam, suspek akhirnya berjaya ditahan oleh pihak polis hasil kerjasama orang ramai dan pasukan keselamatan yang bertindak pantas mengawal keadaan. Hasil siasatan awal mendapati lelaki berkenaan dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Ujian saringan air kencing yang dijalankan ke atas suspek menunjukkan keputusan positif terhadap bahan terlarang. Pemeriksaan lanjut yang dilakukan terhadap kenderaan suspek turut menemukan satu paket serbuk putih yang disyaki dadah. Penemuan tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut dan proses siasatan yang lebih terperinci. Selain itu, pemeriksaan mendapati bahagian hadapan kenderaan yang dipandu suspek mengalami kerosakan akibat beberapa pelanggaran yang berlaku sepanjang kejadian tersebut. Sementara itu, seorang saksi yang berada di lokasi kejadian berkata, beliau sedang menikmati kemakanan di sebuah kedai makan berhampiran sebelum menyedari kehadiran sebuah Mitsubishi Triton yang dipandu dalam keadaan mencurigakan. Menurut saksi berkenaan, situasi pada ketika itu menjadi cemas apabila kenderaan tersebut bergerak secara tidak menentu dan menghampiri kawasan orang ramai. Ketika itu, kami sedang makan di sebuah kedai berhampiran sebelum melihat sebuah Triton dipandu secara berbahaya menuju ke arah kami. Keadaan sangat cemas dan orang ramai mula menjauhkan diri kerana bimbang berlaku sesuatu yang tidak diingini, katanya. Tambah beliau lagi, beberapa individu turut bertindak memberi amaran kepada orang ramai supaya beredar dari kawasan tersebut demi keselamatan masing-masing. Pihak polis kini sedang meneruskan siasatan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian dan menentukan sama ada suspek mempunyai rekod kesalahan lampau yang berkaitan. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya menyaksikan sebarang tindakan yang boleh mengancam keselamatan awam. Kejadian ini sekali lagi mengingatkan masyarakat tentang pentingnya sikap bertanggungjawab ketika memandu serta bahaya memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah yang bukan sahaja mengancam nyawa pemandu, malah boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Demikian laporan kami untuk segmen berita jenayah.
Terima kasih kerana terus bersama kami. Saya Inam Najihah binti Muhammad Hashim selaku pembaca berita anda pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.